Hello guys, bersama Chef Bob dalam Dapur Extra Ceria Lotus. Bob nak sharekan satu lagi famous resepi bila kita nak menyambut Chinese New Year ni. Tapi sebelum tu, Bob nak panggil Bob punya tetamu undangan masak bersama Bob hari ni. Ini dia, Chef Leo. Ya, hai Chef, apa khabar? Ya, kongsi Fatwa. Guys, Chef Leo ni ialah pemenang kedua dalam program Masak-Masak Ceria Lotus ni. Chef, ceritakan sedikit pengalaman. Senang saja, Chef. Power, energy, happy. Chef, I nak Ya? tanya, you pernah masak floss tak? Floss? Yap. Macam floss lah. Bukan, itu floss dental, bukan. Hari ni Bob nak masak crispy prawn egg floss. So, inilah bahan-bahannya yang kita boleh dapatkan di Lotus. Untuk resepi ni, langkah pertamanya kita perlukan udang ataupun kita kena bersihkan udang ni dulu. Tapi sebelum tu, Chef Leo, I need your expertise. Okay. Boleh tak tolong Bob chopkan bawang putih, slicekan cili padi dan break the eggs. Kita perlukan telur kuning saja. Boleh. Boleh Chef? Alright. So, bila dah ada kat sini, ambil gunting dan kita potong bahagian atas udang ni. Kemudian kita ambil lidi ataupun garpu, kita boleh keluarkan bahan-bahan kotoran yang ada di belakang udang ni tadi. So Chef, kita pecahkan telur untuk dapatkan telur kuning. Boleh. Mari Chef. So sementara Chef Leo bancuh telur kita ni, Bob nak kena marinatekan dulu udang ni. Untuk langkah seterusnya, kita perlu panaskan kuali kita dan kalau korang nak tahu, sedikit tip Bob bagi tahu, bila kita nak menggoreng udang ni, mesti minyak lebih kurang 170 darjah Celsius. Okey Chef, udang kita dah pun separuh masak, kita kena strainkan dia Chef supaya kita asingkan minyak dan juga udang dia tadi Chef Ya. Dan kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain, langkah kedua kita. Bila kita nak buat egg floss ni, minyak dan juga butter dia tak boleh terlalu panas. Betul Chef Bila kita nak letak ke ni, dia tak boleh putus. Betul Ya, Chef betul. Okey, pelan-pelan Chef, sikit-sikit. Halus-halus supaya dia punya egg floss dia tak putus. Okey, kita kacau dia. Macam mana Chef? Hujang ah. Oh, itu sedap tu. Ya, betul. Guys, kalau Chef Leo nak tengok Abang hoceng Hoceng. maknanya sedap lah. So guys, ada banyak lagi resepi yang Bob nak sharekan. Korang kena stay tune bersama Lotus dalam Dapur Extra Ceria Lotus. Lotus kan ada